Lepas tu naik-naik macam ni tu. Doktor cakap apa? Ada yang kata sakit sendi, ada yang Ha. kata gaut. Keputusan yang sebenar tu tak tahu. Tapi dah makan macam-macam ubat pun tak jadi apa lah. Macam-macam ubat dah cuba. Ya, dari segi dari rebusan orang kampung tu, sampai dah ke doktor punya buat-buatan kan. Ada tak nasihat apa-apa dekat orang ramai yang masih mengamalkan susuk, yang pakai susuk, yang bangga dengan susuk lah? Jangan ambil lah. Ini masuk memang rasa senang. Keluar sengsara, sakit dia tu tak dapat nak dibayangkan. Yang menyesal lah. Menyesal. Cuma bila dah terjadi jadi macam ni, ialah makan masa untuk pulih kembali. Alhamdulillah. Selepas dah banyak tempat dah cuba ikhtiar sini, akhirnya keluar juga, rasa bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun sakit sikit lah no? InsyaAllah nanti kita akan pulihkan balik lah. Yang sakit macam ni disebabkan kesan susuk tu dia rosakkan organ-organ dalaman. Sebab tu kena hati-hati bila perawat nak buang susuk, tetapi bukan kaedah yang kena dengan kaedah dia, dia akan bagi kesan kepada si pemakai susuk. Nampak ni, dulu sebelum pakai susuk tak ada macam ni. Dah pakai susuk masih okey, tiba-tiba niat nak buang, pergi merawat dengan perawat. Selepas merawat jadi macam ni, dia naik pelan-pelan. Sini sendi, lutut ada dekat bawah lagi. Pergi rawat dengan perawat lain pula, dia naik pula jadi kayak api tu. Kayak api satu badan. Jadi dia makin lama makin rosakkan badan. Sebab apa? Dia bila tak kena kaedah yang betul, tak kena buku dengan ruah dia akan rosakkan, maksudnya dia akan menyakitkan si pemakai susuk, dan ada juga sampai membawa maut lah. Selepas ni kita sembuhkan semula penyakit ni kan dengan kaedah-kaedah. Ada kajian kita lah. Macam saya ada buat madu hijau lah kan. Madu Yaman digabungkan dengan spirulina segar. Kita terapikan bacaan-bacaan ayat Quran, doa-doa untuk makan, untuk pulihkan balik sel-sel dalaman badan ni. Jadi yang mana yang pakai tu, cepat-cepatlah buang. Kalau nak main cepat-cepat, sabar. Kita tunggu queue ramai. Pelan-pelan kita hitam. InsyaAllah baik. Allah. Tahan sikit ah. Bismillah. Alhamdulillah.